Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita berada di Raub. Ada 2 jemputan kenduri kahwin. Kita nak pergi kenduri kahwin. Kita nak beritahu ya, di Tafiz tu ada mbak telefon baru ni, dia nak cari katil. Jadi kawan ada kontak Imran lah, kedai perabot depan Petronas tu. Katil tu harga dia 365 satu, double decker. Katil double decker tu katil 2 tingkat lah, yang besar, yang tahan untuk berbudak hak umur lebih sikit lah ya, berat badan tu kan. Kalau beli hak murah ni takutnya roboh. Roboh kan ada kes lain pula, tersepit dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana nak menderma ya, dia nak 10 katil, lebih kurang 3,650. Dia mau pergi bayar sendiri kat kedai Imran Perabot ya. Jadi tinggal 9 je lagi kotak katilnya. Satu katil kawan dengan Cikgu Azhar bantu. Jadi dia mau cari lagi 9. Jadi 9 katil lah, 365. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru dapat call update daripada Cik Imran ya, tokek kedai Imran lah. Dia cakap belum ada yang hubungi lagi untuk katil double decker 10 buah ya, slow sikit ya. 10 buah tu belum ada update, cuma 9 lah, 9. Satu kita dah cover daripada Cikgu Azhar dengan Cikgu Kilat. Harga satu katil RM359, tak silap saya. Nanti cek balik ya. Nak pakai 10 katil, tinggal 9 katil, nak pakai 9 katil. Cik Imran cover untuk bantal 20 biji. Jadi 20 orang pelajar Tafiz akan dapatlah gunakan katil double decker ini. Sesiapa yang nak buat sumbangan untuk katil double decker ini, sahabat, rasa cintakan duit sudah mula bertapak dalam hati kita. Apa saja yang berlaku, minda kita hanya memikirkan duit. Malah orang yang menggambarkan dirinya sendiri dengan perkataan duit. Lihatlah betapa kita asyik berfikir tentang duit. Duit dan duit semata-mata. Jadi kita nak update tentang katil Tafiz Batu Talam tadi. Kita telah dapat 2 ya. Tadi yang pertama Cikgu Azhar dan saya, dan kemudian yang kedua terbaru ialah Denny Kopitiam ya, Kopitiam Raub. Kopitiam Raub ni yang terletak di belakang restoran Ehsan Hotel K Raub tu, yang ada belakang si AMB tu, Kopitiam tu. Yang kena Ida tu, kawan-kawan dengan Ida, Kopitiam tu. Okey, Ida, Kopitiam Raub dia beri satu katil. Jadi kita tinggal cari 8 buah katil lagi ya. 8 buah katil lagi. 2 katil telah selesai.